Abang buat apa ni bang? Saya bawa landak raya bang. Landak raya bang Tengok. Ush, dekat sini ada jual landak bang Ada bang. Talam exotic Oh. Sini ada landak, rusa. Landak Macam-macam rusa pun ada. Macam ni saya nak order bang. Awang boleh masuk dalam. Masuk dalam Order bang dalam, ya. Okey, saya order dulu. Boleh bang. Kak, saya nak order talam yang ada landak tu kak. Yang mana Yang ini? Oh, talam exotic yang 6 orang ni. Ya betul. Boleh lah kak. Saya nak satu talam. Alright. Dah sampai talam exotic Ya, bang. Wah, dah Exotic, sampai. Oh, okey bang, nak tanya ni lauk apa bang? Ni landak masak lemak bang. Landak masak lemak Yang ni? Ini rusa masak rendang. Oh, lusa rendang. Okey, ni saya tahu. Ni ikan talapia betul? Betul bang. Ni Oh. talapia import daripada Temeloh bang Import Terbelur. Okey, ni sambal belacan nampak sedap. Ada ni nasi. Ni nasi untuk 6 orang makan bang. 6 orang makan Ya. Okey bang, tapi sebelum tu saya nak tanya. Permit ada tak ada ni? Jual landak ni. Ada kat mana bang? Mana boleh tanya? Dekat alam. Okey, saya tengok dulu bang. Ada permit ke tak ada? Okey bang, mana bang permit Ni bang, permen. Oh, dah ada permit dah. Okey, kalau gitu saya makan dulu bang Okey bang. Terima kasih. Makan. Nasi dulu. Set talam exotic. Pertama sekali kita nak ambil ni, landak masak lemak cili api. Tengok guys. Dia punya kuah dia pun pekat likat. Kita rasa landak saja dulu Bismillah. Oh, kuah pedas. Isi landak ni macam itik juga Lauk yang kedua dalam talam ni adalah rendang rusa. Nampak rendang tu menyederakan. Rusa favourite. Daging rusa tu lembut Bismillah. Kemudian lauk yang ketiga ini dia, ikan talapia Orang kata import daripada Temeloh ni. Nampak rangup nampak kripsi. Cicalo. Tertinggal. Bismillah. Dekat talam ni kalau tak ada ulam dengan sambal belacan ni, tak ngam. Tapi ada, dia jadi ngam ini dah nama dia pemuka selera. Bismillah. Kalau nak datang boleh waste kari kambing Cikgu Anwar dekat Jasin. Dekat Jasin Tapi untuk landak ni prefer pre-order dulu. Jadi nak elok telefon dulu pre-order. Okey, bismillah.